Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Yang saya hormati, barisan hakim yang adil lagi bijaksana, guru-guru yang disayangi dan rakan-rakan sekalian yang saya banggakan. Hadirin yang dihormati, pada pagi yang penuh bermakna ini, saya ingin berkongsi tentang sesuatu yang sangat dekat dengan jiwa kita sebagai rakyat Malaysia, iaitu rukun negara. Rukun negara bukan sekadar 5 perkataan yang kita lafazkan setiap pagi di perhimpunan sekolah. Ia adalah panduan hidup, benteng perpaduan dan nyawa kepada kewarganegaraan kita. Justru, saya akan menghuraikan 3 daripada 5 rukun tersebut yang menjadi asas utama kepada kestabilan dan kesejahteraan hidup kita. Rukun yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Rukun pertama ini mengajak kita semua tanpa mengira agama dan kepercayaan untuk meletakkan Tuhan di tempat tertinggi dalam kehidupan. Ia mengingatkan kita bahawa agama bukan penghalang perpaduan tetapi pemandu akhlak. Iman bukan dipertikaikan tetapi untuk dihormati. Kepercayaan kepada Tuhan adalah benteng moral yang menjauhkan kita daripada rasuah, salah guna kuasa dan sikap angkuh. Jika setiap individu mengamalkan nilai-nilai murni yang diajarkan oleh agama masing-masing, maka masyarakat akan menjadi lebih bertanggungjawab dan penyayang. Tanpa rukun ini, negara mungkin maju dari segi fizikal, tetapi kosong daripada segi rohani. Rukun yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Rukun kedua adalah identiti kita sebagai bangsa. Ia bukan sekadar simbolik, ia adalah janji. Kita taat kepada institusi raja sebagai lambang kedaulatan dan perpaduan. Kita cinta kepada tanah air bukan kerana terpaksa, tetapi kerana di sini kita dilahirkan, dibesarkan dan dibentuk. Kesetiaan ini bukan bermakna kita tidak boleh mengkritik, tetapi kritikan kita hendaklah datang daripada rasa sayang, bukan benci. Kita bina, bukan roboh. Kita tegur, bukan menghina. Dengan semangat kesetiaan ini, kita dapat mempertahankan maruah bangsa dan negara daripada ancaman dalam dan luar. Rukun yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Rukun ketiga mengingatkan kita bahawa perlembagaan adalah perjanjian agung antara rakyat dan negara. Di dalamnya, hak dan tanggungjawab kita terpelihara. Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera diiktiraf bersama hak sah kaum lain. Agama Islam sebagai agama persekutuan, namun kebebasan beragama terjamin. Keluhuran perlembagaan bermakna kita semua, termasuk pemimpin dan rakyat biasa, tunduk kepada undang-undang yang sama. Tiada seorang pun di atas undang-undang. Inilah yang memastikan keadilan tertegak dan penyalahgunaan kuasa dapat dicegah. Hadirin yang dihormati, 3 rukun ini, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara serta keluhuran perlembagaan, bukan untuk dihafal semata-mata tetapi untuk dihayati dan diamalkan. Marilah kita sebagai generasi muda menjadi perakitan perpaduan, bukan perambat perpecahan. Kita tidak perlu bersatu dalam segala hal.
Cukuplah kita bersatu dalam nilai, dalam hormat dan dalam cinta kepada Malaysia. Saya yakin jika 3 asas ini kukuh, maka 2 rukun lagi iaitu kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan akan menjadi pelengkap yang memastikan Malaysia terus berdiri teguh walaupun di tengah badai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.